Okay, so hari ini kita akan tengok satu projek bawah Platinum Victory yang akan siap tak lama lagi. Saya rasa dalam beberapa hari lagi akan bagi kunci. So ada beberapa bahagian yang tak buka lagi, sikit lagi. And then ini adalah projek nama dia Platinum South Valley 1, PSV 1, yang terletak dekat Bandar Tasik Selatan. Ini dia dekat belakang sini. So kita akan tengok dengan lebih dekat, eksklusif untuk anda. Ini untuk buat tinggal senyuman. Okay, sebelum kita cerita dalam building, kita akan cerita kawasan dia dulu. Kawasan sini dekat mana, and then dalam masa yang sama, kita akan cerita dekat kawasan building dia, dia punya structure, fasad building dia juga. Okay, so untuk kawasan ni, bagi siapa yang tak tahu, ini adalah kawasan Ceras dekat Bandar Tasik Selatan. Kalau straight ke depan sana, dia akan pergi ke MRR2, dan hujung straight sampai sebelah sana, dia akan pergi ke kawasan TBS. So yang itu akan ada cover walkway pergi ke LRT, LRT, TBS. Dia akan ada covered, naik ke sebelah sana tu, naik ke atas jambatan sana, and then dia akan straight pergi sana. Nanti saya akan tunjukkan dia punya perjalanan pergi ke kawasan TBS sana tu. Dia boleh jalan kaki maksudnya. And then untuk sebelah sini dia akan pergi ke Camp Askar, masuk dalam sana macam budak-budak yang lalu sana tu, jalan 3 orang sikit tu. So dia ada cover walkway straight, boleh masuk sekolah. Sekolah pun ada dekat belakang sana. So memang agak strategik juga kawasan ni. Kalau boleh tengok daripada segi building dia, building dia tu memang lebih kepada color coklat and then campur dengan putih. Frame bingkai dia pun dia dah pakai color hitam, nampak lebih luxury, lebih mewah dia punya kawasan building dia. And then disebabkan balcony dia pakai rails yang warna hitam, pakai rails besi-besi macam tu warna hitam, so dia lebih nampak estetik compare yang PV yang previous. Untuk kawasan parking pula, nampak hijau, dia pakai color coklat, coklat dengan putih macam tu, dia punya style dia. Dia punya kawasan parking. And then dia punya guard house akan jadi macam ni. Ini guard house. So jom kita melintas dulu. Okay. So ini dia, kita berada dekat kawasan PSV 1. Ini gate house, dia punya kawasan guard. And then the best part yang saya nampak dalam kebanyakan PV ini adalah PV yang pertama, dia orang akan pakai plate punya style, and then face recognition. So face recognition ni dia akan jadi macam ni lah. So dia akan ada face recognition, lepas tu ada touch card juga. And then ini mungkin kawasan visitors. Sebelah sini akan jadi kawasan visitors sebab dekat dengan guard house. Dan sebelah sini ni kawasan residence lah, untuk residence punya. Sebab disebabkan kawasan ni dia ada banyak bas yang lalu lalang, so diorang buat juga, PV management buat juga dia punya kawasan bus area, which is ini tempat bus area. Pun boleh pakai Grab ke bus ke pun boleh pakai juga kat sini. Dan straight sana dia punya kawasan luar dia akan jadi macam ni. Okay, sekarang kita akan masuk sedikit ke kawasan PSV untuk kawasan parking selepas daripada gate house. So kalau kita boleh nampak dekat sini, ini dia pakai batu-batu yang ada rumput-rumput sikit. So yang ini kita panggil dia adalah grass favor. Grass favor tak salah saya, sebab dia ada batu konkrit macam ni, and then ada rumput sikit tepi sini. So bila dia akan nampak macam greenery macam tu. So kalau katakan ada visitors masuk ataupun kita sendiri akan masuk nanti, dia akan rasa kawasan ni lebih kepada greenery punya rasa. Dia akan rasa feel dia tu lebih kepada yang luxury punya rasa, macam tu. And then depan sini lebih kepada pokok-pokok, garden-garden macam tu. So masuk saja, buka saja pintu, masuk straight, dia akan terus kawasan nampak green punya area, nampak tenang, nampak eksklusif. Jalan ke depan, dia akan ada sedikit small outdoor fitness. Ini outdoor fitness, which is tak buka lagi. So ini kawasan dia. Depan lagi kita akan tunjukkan sikit dekat kawasan dia punya parking area. Dia akan masuk parking ikut mana. So saya akan tunjukkan sedikit mana yang saya boleh masuk, and then selebihnya saya akan tunjuk dekat kawasan lift lobby semua tu lah. Sekarang kita akan berada dekat kawasan depan lobby area. So dia akan masuk sebelah sana, and then straight akan exit dekat sini. So lobby area akan ada dekat depan sana, and then drop off akan ada dekat sebelah sini. So sebelah sini akan ada visitors punya parking, ada banyak, sampai sebelah sana pun ada visitors punya parking. And then sini pun ada visitors parking, situ visitors parking.
And then ni OKU parking. Okay, so ini saya berada di kawasan belakang untuk PSV 1, which is tempat masuk untuk parking. Dia akan masuk ikut sini, parking dia akan masuk ikut sini. Keluar saya tak pasti keluar ke mana, tapi masuk ikut sini. Oh ya, keluar masuk dekat sini sebab itu ada arrow keluar. Dekat sini ada arrow keluar, dekat sana tu arrow masuk. So keluar masuk dekat sini. So ini size entrance masuk dia. Dan untuk keluar dia akan pergi ke sebelah kanan. Dia akan masuk naik ikut sebelah sini lah. Masuk punya. So memang agak greenery yang cantik. And then dia akan ke atas macam tu. Nampak tak dia punya fasad bahagian luar. Fasad bahagian luar dekat bahagian hujung pun nampak kemas, nampak cantik. And then greenery punya area, rumput-rumput punya area pun banyak. Okay, sekarang kita berada dekat kawasan parking dekat level 1 dan level 1 juga sebab dia ada level mezzanine. Maksudnya untuk naik tu dia ada level 1, 1A, 2. Dia akan jadi macam tu. Nampak tu atas tu tulis 1A. So dia akan jadi, sekarang saya percaya dekat saya dekat level 1. So dia punya tersusun dia memang agak cantik. Size dia pun, parking pun agak luas juga. Cuma saya tak tahulah berapa size dia ni. Dan belakang dia akan pakai batu macam tu. Sekarang yang cantik dia sebab masuk saja dia orang ada dia punya kawasan lobby area. Ini pokok-pokok yang greenery dia orang akan pasang nanti kemudian. So banyak lagi yang tak siap tapi boleh tengok secara kasar dengan cantik. Lobby area, ini adalah kawasan lobby area dia. PSV 1, lobby area dia akan nampak macam color yang sama dengan fasad, warna coklat-coklat sikit macam tu. Color yang sama dan kursi-kursi pun tak siap pasang lagi. So bagi pendapat saya memang nampak cantik lah, nampak kemas, nampak clean. Dia punya kawasan lobby dia. Sini adalah kawasan security area dan situ adalah PSV 1 punya logo. So ruang menunggu ada dekat sini, ruang menunggu ada dekat sini, ruang menunggu pun ada dekat sini juga. Okay, lagi satu yang saya tak cerita adalah kawasan mailbox. Ini adalah kawasan mailbox dekat bawah. So buka pintu, dia pakai pun color yang sama, hijau, krim, putih. And then ada udara masuk dekat sini, bunyi udara tu, dan dia akan jadi macam tu lah kawasan. Okay, saya dapat tahu yang PSV 1 ni diorang akan pakai face recognition untuk masuk dalam kawasan lobby area. Kawasan lift area. Sini kawasan lift area. So diorang akan pakai face recognition macam tunjuk dekat luar tadi tu. Face recognition, ni face recognition dia akan pakai lah. So ini kawasan lift lobby, yang diorang akan masuk kawasan lift. Tekan buka, nampak tak kawasan lift dia tu nampak macam eksklusif, nampak macam wah, green, dia punya kawasan coklat, color coklat campur krim tu memang kemas, memang cantik. So kita ada dekat kawasan LG. Oh, sudah boleh ke? Oh, dia terus bukakan untuk kita. Ya, itu dia. Ini adalah eksklusif untuk kita. Nampak dia kalau belang-belang. So sekarang kita berada dekat level facilities, level 8. Ini kawasan dia, level 8. Okay, sekarang kita berada dekat level facilities punya area, dekat level 8. Sebelah sana kita akan pergi ke swimming pool dan sebelah sini kita akan pergi ke kawasan garden-garden untuk lepak-lepak. Okay, so first kita akan pergi ke sebelah sana. Saya suka dia punya ketinggian ni memang tinggi. So bila tinggi, lebih kurang dalam 18 kaki ni saya rasa. 18 kaki, bila tinggi, udara yang masuk pun, angin yang masuk pun dia akan memang masuk laju saja daripada depan sana. And then dia punya view memang okey. Cumanya ada certain tempat dia ada terblocking sikit. Sebelah sana blocking dengan sebelah sana blocking. Tapi untuk angin, untuk pengudaraan dan kalau ramai-ramai orang ada dekat sini pun memang sedap lah. So kalau nampak dekat situ, saya tunjuk pokok-pokok tu kan. Nampak tak? Pokok pun tak berhenti-berhenti dia punya angin-angin tu. Nampak tadi? So kat sini dia punya pengudaraan dia, angin dia memang sedap lah. So angin yang masuk, udara yang masuk tu memang sempoi-sempoi saja, relax saja. So kawasan yang saya akan pergi, Barbecue Pit, which is dia ada dua area, satu dekat sebelah sini dan satu lagi dekat sebelah sana. Dan yang Barbecue Pit ni open area dan view dia pun cantik, keluar saja. Dekat sini. So ini depan adalah TBS. Dia akan menghadap ke view TBS. Yang satu lagi dekat belakang tepi sana, yang belakang tepi sana tu, itu adalah view menghadap ke ada apartment tepi sana. Dengan jalan yang baru saya tunjuk tadi lah, dekat atas tadi. So ini adalah garden dia, kawasan gathering, tempat-tempat relax. Okay. Dia punya pokok-pokok yang ada dekat sini memang banyak. So disebabkan pokok ni banyak, dia buatkan kawasan ni nampak lebih kehijauan. Cumanya sedikit lah sebab dia ada dengan jalan highway dekat highway ni. Okay, so ini dia punya kehijauan yang ada.
And then ini adalah facilities untuk dekat swimming pool dekat tingkat 8. Dia memang infinity pool tapi sedikitlah ada depan ni dia punya blocking sikit. So infinity pool ni ini tempat-tempat relaxing, dan sini dia punya kawasan pool lah. Pool dia memang panjang daripada situ sampai ke hujung sana. Itu pool dia. So pool dia memang open untuk dekat kawasan tepi sana, open. Okay, kita akan pergi dekat tepi sini. Dia ada juga kat hujung sana ada playground. Kalau nampak playground, tapi saya tak pergi sebab jauh sangat ke sana, sampai hujung sana. Dan ini adalah kawasan jacuzzi lah. Jacuzzi, tempat relax jacuzzi punya. So jacuzzi sini memang ini adalah tempat berjemur. Ini semua kawasan tempat berjemur. So ini mungkin diorang akan letak ada satu kawasan playground juga, tempat-tempat gathering dekat luar sini, ataupun exercise boleh buat dekat sini juga. Akan pergi. So yang sebelah sana tu itu adalah playground, dan depan sana tu lagi akan ada barbecue pit. Which is kawasan ni memang besar, dia panjang. So memang boleh digunakan setiap masa lah. Kalau yang dekat atas ni dia nampak macam woody sikit. Bila nampak woody, dia nampak relaxing tau. Woody campur dengan pokok-pokok dekat depan sini. So dia akan buat kawasan ni lebih relaxing, lebih tenang dekat kawasan sini. Okay, now kita akan masuk ke kawasan gym. Gym tak cukup siap lagi, tapi point dia barang yang ada dekat dalam ni memang penuh. Memang banyak. Itu running punya. Ini mesin yang ada pun ada 3, 1, 2. Ni pun mesin juga. And then depan sana ada cycling punya kawasan. So ini dia kawasan dia macam tu. Okay, so depan sana tu, depan sini, ini pun ada mirror juga. So kalau so item dia pun banyak, 7 kilo beratnya, 7 kilo ni. Okay, item dia pun ada banyak dekat sini. And then gym dia akan pakai tiles macam ni lah. Dekat kawasan swimming pool, dia akan terus boleh masuk daripada garden sana, pun boleh masuk juga daripada garden sana, ataupun boleh masuk juga ikut sini. Cuma saya tak boleh keluar. Pool sana. Oh, jogging. Kawasan jogging, kita boleh buat jogging kat luar juga. Macam tu. So sekarang kita berada dekat lift area dia untuk level 35. So ini adalah view menghadap ke KL. Memang cantik, memang open view terus. So clear, memang clear. Ni view dia dekat lobby sambil tunggu. Dan dia punya keluasan lobby pun memang luas. 16 kaki kot ni. Okay, kita buka pintu. So ini kita akan tunjuk unit-unit sebelah sini, sebelah sana. Dan the best part untuk kawasan sini, dia open air well, maksudnya dia terbuka lah. Bila terbuka, dia punya pengudaraan kat dalam ni tak stuffy sangat, dia tidak akan berbau sangat. So itu yang menarik dia. And then apa yang saya suka dengan koridor punya kawasan area ni, bila dia open air macam ni, bila dia open air macam tu, dia akan, kawasan tidak terlalu perap sangat bau dia. And then masak-masak, kalau katakanlah rumah sini masak ataupun rumah sana masak, bau tu takkan terkumpul. So bau ni akan terus naik ke atas sebab dia memang open. Kawasan ni memang jadi open macam tu. And then ini akan menghadap ke bawah lah. Macam biasa, menghadap bawah ke atas. Dan untuk kelebaran ini lebih kurang dalam 7 kaki, 7-8 kaki. 8 kaki. So memang besar, maksudnya kalau sebelah sini ada orang, sebelah situ ada orang juga, still rasa kiri kanan tu stuck. Maksudnya boleh berjalan, boleh tegur lah. Bertegur sapa. And then ketinggian pun agak tinggi untuk bahagian saya. Ketinggian dia tu, ketinggian lebih kurang ke dada. So agak tinggi juga untuk ketinggian dia. So bagi yang tak tahu, saya pernah cakap dulu dalam video PSV 2 yang hari tu saya pernah cerita. And then untuk PSV 2, ini akan ada satu jalan baru dekat belakang, Bandar Raja Selatan punya jalan. So dia akan sekarang dah bersihkan, jalan tu kan straight keluar ke Bandar Raja Selatan, MR tu sana. So jalan ni. Ini tengah clear kan. So ini adalah extra roads yang akan ada nanti. Okay, sekarang kita kat saiz yang kecil punya, dan foyer dia lebih kurang sama tadi, macam 1000 square feet kat sebelah sana. Macam 1000 square feet kat sebelah sana. So foyer dia lebih kurang sama. So pintu dia pun sama, still sama, soft close. Okay. Still sama. Okay, dia akan masuk ke dalam sini. Saiz dia mungkin kecil sikit. Tadi 11 kaki, ni dalam 10 kaki sikit lah. Ada sebab tambah sikit kaki. So 10 kaki lebih. 2, 4, 6, 8, 10 sikit. Macam tu. Alright, so ini memang sesuai untuk buat tinggal. Ini memang macam saya cakap, PSV 1,
PSV 2, PSV 3 memang highly recommend untuk buat tinggal. Kalau nak buat sewa pun kepada family. Okay, first kita akan buka dulu menghadap ke balcony sini sebab balcony sedap sikit buka dia, baru ada angin. So dia buka, kita buka sliding, melayan, buka, kemas. View yang saya dapat sekarang adalah view menghadap ke KL macam ni. So ini dia punya balcony. Balcony dia lebih kurang 3 kaki juga, sama macam tadi 3 kaki. Dan dia punya living area memang sedap untuk tengok sini. Yang unit sebelah saya ni memang menghadap ke sedikitlah menghadap ke tempat hijau-hijau tu, tapi faham lah, saya pun faham hijau tu. Okay, so ini menghadap ke dalam sana. Kalau unit yang sebelah yang 1900 square feet type A, view dia akan menghadap ke macam ni. So view balcony dia. Alright. So ada kelebihan setiap unit dan the best part memang terus lalu kat sini. Biasa kita punya sofa dekat kawasan sini, dan dia akan lalu sini jalan. Macam tu, bayangkan. Okay. So dining area boleh buat dekat sini, dining area, dan sini adalah kawasan untuk kitchen. Kitchen ni memang saya punya recommend pun boleh buat besar. Nanti kita akan tunjukkan dia punya kawasan tu juga. And then ceiling height, yes, ceiling height pun tinggi. Lebih kurang 10 kaki kot ni. 10 kaki sebab pintu ni saja dah 8 kaki untuk ceiling height. Okay, so masuk sini. Ini adalah kawasan yard. And then yard dia punya panel macam sama juga macam tadi. And then ini saya rasa boleh hackable ni. Dinding ni hackable. Okay, di kawasan foyer, kawasan yard sini, dan aircon ledge dekat sini. Memandangkan aircon ledge dah tak ada, dia akan letak compressor aircon dekat atas. So dekat sini boleh letak washing machine ataupun tempat jemur baju dekat sini juga, pun memang nice. So ini saya punya recommend buat grill, invisible grill, kalau cakap invisible grill. Lepas tu dia akan facing ke bawah sana lah. Kalau tak nak invisible grill, boleh letak sliding window dekat sini. Okay, so kita akan masuk ke kawasan bilik-bilik, which is saya panggil dia private area, semua bilik. Apa yang saya suka tentang satu rumah tu, kalau dia masuk-masuk jumpa toilet dekat sebelah sini, inilah satu benda layout yang cantik lah. Reason kenapa? Sebab katakanlah kita ada tetamu nanti dekat sini, so dia akan masuk ke dalam, dia tak masuk ke kawasan private kita kat sebelah sana, masuk ke toilet. Sama juga macam tadi, dia punya toilet kita akan bagi water heater, dan water heater jenama yang dipakai adalah jenama Rubin. Okay, ini adalah mangkuk jamban jenama Estin, dan ini jenama, ni tak ada jenama. So ini kita pakai Dio. So ini adalah bilik yang kedua, boleh masuk queen size. Single pun okey, queen size pun okey, dan ini dia punya layout dia. Kalau kata buat sewa, yang ni boleh dapat lebih kurang dalam RM800 ke RM700 untuk yang ini punya layout. Dan saya cakap tadi, ini dia pakai tinted. Ini dia pakai tinted, dan dia pakai close yang cantik. Nampak tu? So material yang sangat okey, material yang cantik juga. Okay, so ini adalah bilik yang ketiga. Ini boleh masuk single size saja. Kalau buat recommend untuk sewa, lebih kurang dalam RM600. Aircon macam biasa pun Mitsubishi. Aircon akan pakai Mitsubishi. Dan ini ada lock. Maksudnya dia boleh buka. Dah tak boleh dah. Dia ada lock. Okay, now yang terakhir adalah bilik master. Bilik master memang kalau tengok pada layout yang showroom, dia ada letak wardrobe kat sini. Itu memang saya recommend sangat. Sebab apa? Dia akan menutupi kawasan tilam tempat tidur dengan kawasan toilet dekat sebelah sini. So ini akan buat rasa lebih tinggal tu adalah seronok. Macam ni. Tidur menghadap sebelah sana. Memang nice. Memang cantik. Okay, aircon. Sini boleh letak satu kawasan nanti, kawasan dekat depan sini. Lepas tu aircon akan letak kat atas sana. Ini jenama Mitsubishi 1 horsepower. Toilet master, ini size toilet master, jenama macam tadi sama. Dan ada water jenama yang ni. Okay, ini satu lagi. Kawasan ini. Alright. So ini dia size untuk 900 square feet, dan dia punya view akan menghadap ke macam ni lah. Okay, sekarang kita akan tengok yang 1000 square feet punya, 1000 type B lah, untuk siapa yang beli type B. Ini adalah ruang dia, ruang foyer untuk type B tu. Kat sini pintu dia ada soft close. So kita akan buka, let's say lah buka besar-besar, dan tutup. Nice, tak kuat. Tak ada ketang ketung, tak ada. Okay, so kita akan masuk.
Untuk saiz yang ini 1000 Type B punya. Akan buka. Itu dia menghadap Kuala Lumpur yang indah ke MRR tu. Memang cantik, memang clear view. Kalau orang tanya ada tak pembangunan bakal naik, which is sangat susah, sangat sukar kalau nak naik pembangunan lain, melainkan dekat kawasan sana tu je, tanah sana tu. Tapi itu saya rasa tu tempat buat kumbahan kot ke apa benda, melainkan kat situ. Tapi kalau kat depan-depan sini memang tak ada. Adalah highway atas sana. Ini highway. So itu masjid, itu sana TPS. So view memang cantik menghadap KL. Memang sangat nice untuk 1000 square feet Type B. Okey, sekarang kita akan pergi ke bahagian kitchen dan juga bahagian yard. Kalau boleh tengok kat sini, buka je pintu yard punya area. Nampak tak keluasan dia, sebab depan sana tu yard dengan aircon ledge. Tapi aircon ledge dah bertukar dekat atas. Jadinya saiz untuk bahagian yard ni akan jadi lebih besar lah. Kawasan yang living area ni memang sangat-sangat compatible. Kalau katakan ada dining area ni pun saya rasa boleh letak dalam 4 meja 4 orang makan ataupun 6 orang makan punya meja. Dan sebelah sana punya kelebaran tu 11 kaki, maksudnya dia punya luas tu memang akan masuk wide angle. So kalau kita tengok pada kawasan balcony, macam ni kan balcony, walaupun balcony tak terlalu besar, tapi untuk pembukaan semua, macam kita dekat dalam rumah, pembukaan semua memang sangat selesa untuk sambil, let's say lah, bayangkan tengah duduk kat sini. Okay, kita duduk kat sini, kita duduk kat sini. So tengok TV, tengok ke baca buku ke apa dekat sini, sambil-sambil tu boleh menghadap KL. Memang keluasan dia untuk tinggal memang sangat recommend. Confirm besar lah, family akan buat rental. Kalau student tu kurang sikit, so dia akan masuk ikut sini. Sini boleh anak yang pertama, sini anak yang kedua boleh untuk tinggal, ataupun yang buat rental punya anak tinggal. Sini pun boleh juga untuk buat anak satu orang, sebab dia boleh buat katil single. Yang ini boleh buat katil single juga. Ini pun boleh buat katil single. Sini katil queen atau single, dua boleh. So ini bahagian toilet. Ini bahagian toilet. Okay, katakanlah sini ada katil, sini dekat depan katil. Dan katil kita duduk sini, biasalah almari boleh letak dekat sini, macam dekat showroom kita letak almari dekat tengah sini, ataupun rapat ke dinding sini pun boleh, ataupun rapat ke dinding sini boleh buat almari juga. And then di katil dekat depan sini, macam katil yang saya tengah baring sini. Okey, buat katil sini. So kita akan memandang ke pemandangan, ini memandang sesuatu. Dia akan menghadap ke view sana. Dia akan menghadap ke view. Memang sangat cantik, memang sangat sesuai. Okey, sekarang kita, so ini kawasan foyer dia. Kita akan masuk kawasan foyer. Dan siapa yang tak tahu, ini adalah kita akan masuk ke Type C punya. Macam biasa, kita buka pintu. Assalamualaikum. So kalau tengok pada kawasan yang tutup pintu, so kalau tengok pada showroom, kat sini boleh letak rak kasut juga, ataupun dekat luar sebelah sini boleh letak rak kasut. Lepas tu kita akan pergi ke bahagian studio. Bahagian studio ni apa yang menarik dia, memang luas. So dia punya tiles, kita akan pakai tiles macam ni. Dan ada wiring pun dah ada banyak. Nanti saya akan tunjukkan juga barang-barang apa yang dapat, jenama apa yang kita akan pakai. Akan ada pantry, kan dekat dalam studio akan ada pantry, which is memang dah ada sink dengan pantry sini. So boleh buat design sendiri dekat sini nanti. And then buka kompresor aircon, ataupun boleh jadi juga balcony. So kita kat luar sekarang ni, nampak macam tu. Kita kat luar sekarang ni macam tu. Memang clear view, cantik untuk tingkat yang tinggi. So tutup, akan jadi macam ni. Okay, now kita akan pergi ke kawasan toilet. Ini adalah toilet dia. Dan ini ada satu sink. Lepas tu ini ada satu mangkuk jamban, jenama Astin. And then yang kita bagi free shower, water heater, jenama Rubin. So ini adalah satu space kat luar sini. Mak atau ayah boleh letak kat bilik studio. Dan sebelah sini kita boleh jadikan private untuk kita dengan family yang baru. So kita akan straight masuk ke dalam sini. Ini kawasan living area. Size living area memang 14 kaki. 4, 6, 8, 10, 12 kaki. So kita akan masuk ke kawasan living area. Ini adalah size living area 12 kaki. Dan ketinggian pun agak besar dan cerah. Nampak straight macam tu. So buka saja kawasan balcony. Dah siap dengan tinted. Ini dah tinted. Dah ada tinted. Dan material dia pakai pun sama macam showroom yang pakai. Sebab tak sama macam showroom pakai. Dan kita buka. Oh, tak ada kunci. Dan ini saiz dia. Lebih kurang
2, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3 kaki. 3 kaki campur sini, 3 kaki setengah lah. So itu adalah compressor aircon. Dekat sini yang saya recommend letak macam penyapu, mop semua kat luar sini. So ini view dia, view menghadap luar. Okay, straight masuk dalam, size dia yang besar, terus bahagian ke kawasan kitchen. Which is kitchen ni memang besar sebenarnya, untuk letak ada 2 plug dekat situ, letak fridge dekat situ, dan kowe punya tempat masak nasi ke apa semua boleh expand plug dekat sini, expand plug dekat sini. Sini pun boleh letak fridge juga, maksudnya banyak tempat lah, boleh sebelah sana pun boleh, sebelah sini pun boleh. And then masuk sini, ni kawasan yard, ni kawasan yard, dan ini kawasan sepatutnya aircon ledge dekat sini. Tapi aircon ledge ni letak kat atas. So boleh letak juga washing machine dekat sini ataupun tempat jemur baju. Tempat jemur baju pun nice juga dekat sini. Tempat jemur baju. So open view keluar. Right. Next kita pergi ke kawasan yang 1000 untuk bilik-bilik punya, 1300 punya untuk bilik. So ini adalah bilik yang kedua, size boleh masuk queen atau single, boleh masuk sini. Then sini punya kawasan toilet. Kalau buat rental sewa memang recommend sini punya toilet. Ini adalah bilik yang paling kecil, bilik yang studio, single bed, dan yang ini yang terakhir so, adalah ini bilik master. sesuai lah untuk macam satu kawasan dekat tu, and then ada katil kat ujung. Okay, so ini punya kawasan toilet, ini yang sama juga. Ini 1, 2, dan sekali dengan shower. Ataupun kalau target untuk sewa, saya memang recommend katakanlah sebelah sini boleh buat, yang sebelah studio sini boleh buat lebih kurang 1,100 untuk studio rental satu bilik, dan sebelah sini boleh buat lagi dalam 2,000, 1,000 lebih, 1,800 ke 2,000 untuk sewa dekat dalam rumah ni. So ada 2 income dalam satu rumah kita boleh buat. Okay, sekarang kita sampai dekat level yang paling atas, level 40, yang mana dekat level ni agak ada 6 unit sahaja. Sebab dia ada penthouse dengan ada 2-3 unit kecil saja. And then sekali dengan tempat function, kalau tengok dalam brochure dia ada tempat boleh letak tent, nets untuk berkemah, untuk dengan kids sekali. And then ada juga dia punya tempat library ataupun co-working space pun ada juga dekat sini. So yang ini kalau tengok dekat dalam ni, ini adalah dia punya yang penthouse tu lah. Penthouse kat belakang sini. So dia penthouse dia ada satu private dia sendiri, which is tak boleh buka lah. Boleh buka sekarang biliknya. So dia ada 1, 2, 3, 4, belah sana ada 5, 6. Right, so kita akan pergi ke kawasan functional punya area, which is yes, dia punya angin dekat sini memang kuat dan memang sangat memang inilah, memang sangat tenang lah bagi saya. And then dia punya kawasan ni juga akan ada ini, which is kalau boleh nampak dekat sini, ini kawasan tempat lepak untuk pasang kemah, boleh main lompat-lompat dekat sini, dekat sana. Memang view dia wide angle macam tu. Nampak tak? Untuk view dia. Okay, so ini kalau ikutkan Selamat ke sini? duduk atas ni, pijak sini pun dia akan nampak clear view macam tu. Tapi ketinggian dia sama macam bawah tadi, sama paras dada. Ketinggian dia sama paras dada. Macam tu. So ini adalah tempat untuk kids, budak-budak main lah. And then ada tandas juga dekat tepi sini. Dan functional multi-purpose hall dekat tepi sana tu. Sini multi-purpose hall. Dan sebelah sana adalah ni, rooms. Dia punya library co-working space. Co-working space kat dalam, tak buka lah. Alright. So akhir kata, bagi orang yang nak buat tinggal pada PSV 1 ni, bagi saya memang pendapat saya memang sangat-sangat recommend. Sebab apa? Untuk buat tinggal, daripada awal lagi saya cakap PSV 1 ni memang sesuai untuk buat tinggal lah. Antara reason dia adalah first sebab lokasi dia sweet spot, which is kalau katakan nak pergi ke Mid Valley pun sebelah saja. Kalau 15 minit macam tu. Nak pergi ke Auckland Road, nak pergi ke Selangor area, nak pergi ke kawasan Bukit Jalil pun memang sangat-sangat tengah-tengah. Kira memang lokasi memang dah ngam. Yang kedua adalah faktor daripada segi layout dan kapak. So layout tu memang dah sesuai untuk kedudukan dia untuk buat tinggal. Daripada yang paling kecil, yang sederhana dan yang besar sekali. Yang 2 key tu lah. Okay. Lagi satu yang ketiga adalah kalau katakan buat tinggal, kebiasaan macam saya duduk kat Taman Midah, and then Taman Midah ni memang
saya akan nak pergi ke KLIA, saya akan KLIA Express, which is projek ni sebelah saja. Dengan ada kemudahan KLIA Express dan kemudahan shuttle van, so untuk pergi ke KLIA tu memang sangat mudah lah. Memang sangat. Biasa sebelum ni kita akan pakai 1% saja ataupun 2% saja. Tapi selepas daripada duduk dekat PSV 1, kemungkinan kita akan increase daripada 1 to 3% to 30%. Untuk orang yang nak buat untuk tinggal, sekarang nampak tak angin dekat facilities punya area? Nampak memang berangin angin daripada tadi. Okey, kalau tanya pendapat saya, rumah ni PSV 1 ni okey ke tidak? Saya memang setuju, memang cantik dengan dia punya design yang terbaru, dengan color fasad dia, dengan dia punya kawasan dia. Kawasan memang dah strategik. Bagi pendapat saya, PSV 1 ni memang kemas, memang cantik. Tapi daripada segi fasad, daripada segi apa yang saya lihat sekarang dekat bahagian atas macam tu, memang bagi pendapat saya memang memuaskan. Dengan feature, dengan dia punya task, dia punya skim yang terakhir, saya rasa dia memang okey lah. Memang kemas lah. Bagi sesiapa yang nak tengok untuk projek-projek PV yang seterusnya, yang saya sendiri akan review, boleh subscribe and then share juga untuk saya sharekan video-video yang seterusnya. Alright, jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye-bye.